Skrin OLED ni sebenarnya okey ke tidak? Jom kita bahas. Hello guys, untuk video kali ni saya dapat jawab tukar LCD Note 20 Ultra dekat Bangi. Customer ni post daripada Kelang untuk tukar skrin OLED. Sebenarnya skrin OLED ni tak adalah teruk sangat. Cuma touch dengan fingerprint dia agak slow. Color dia cantik je, tapi tak boleh nak compare one to one dengan yang ori. Kalau korang setakat nak tukar untuk pakai sementara nak upgrade phone korang lagi setahun, saya sangat suggest yang OLED ni. Ada juga yang tanya saya, tahan ke skrin OLED ni? Okey, dari segi ketahanan pula, selagi handphone korang tak jatuh ataupun masuk air, saya rasa tak ada masalah pun. Kalau selalu jatuh tu, memang agak cepat pecah. Korang rasa kalau dari segi korang tengok ni, okey tak skrin OLED ni? Cuba komen. Skrin OLED ni sebenarnya okey ke tidak? Jom kita bahas. Hello guys, untuk video kali ni saya dapat jawab tukar LCD Note 20 Ultra dekat Bangi. Customer ni post daripada Kelang untuk tukar skrin OLED. Sebenarnya skrin OLED ni tak adalah teruk sangat. Cuma touch dengan fingerprint dia agak slow. Color dia cantik je, tapi tak boleh nak compare one to one dengan yang ori. Kalau korang setakat nak tukar untuk pakai sementara nak upgrade phone korang lagi setahun, saya sangat suggest yang OLED ni. Ada juga yang tanya saya, tahan ke skrin OLED ni? Okey, dari segi ketahanan pula, selagi handphone korang tak jatuh ataupun masuk air, saya rasa tak ada masalah pun. Kalau selalu jatuh tu, memang agak cepat pecah. Korang rasa kalau dari segi korang tengok ni, okey tak skrin OLED ni? Cuba komen.